Nah, segini buahnya ya. Nanti kalau misalkan mau ke rumah Ama, aku mau ikut kayak gitu. Di sana ada wifi, teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen wifi di rumah Ama tuh dipasang di sini. Nanti setiap bulan itu kalau misalkan saya yang bayar, akan di sini paling cuma tinggal berapa bulan ya. Saya yang bayar apa boleh kayak gitu. Mahal apa ora? Ini baru perandaian ya. Kalau misalkan boleh, wifi dari rumah Ama itu dipasang di sini, nanti kayak saya yang bayar tiap bulan nih. Tapi saya pikir-pikir kok mahal banget. Mahal apa ora? Aku juga nggak tahu. Nanti tanya menantu nih. Jadi per 2 bulan sekali itu bayar pirong. Karena saya tuh benar-benar membutuhkan yang namanya wifi ya. Untuk ngupload video ke Vinpic. Itu memang butuh. Kalau di kampung itu wifi murah, teman-teman. Di rumah mbokku patungan sama saudara cuman 150 NT 1 bulan untuk 2 rumah, mbokku sama saudara nih. Kalau di sini tuh biasanya wifi tuh sama TV sama CCTV tuh nyambung biasanya. Kan dulu di rumah Ama ada CCTV. Biasanya menantunya yang lebih tahu. Semakin hari saya kerja ikut nyonya itu kalau nggak ada orang kayak gini enak banget, teman-teman. Banyak ngangguri. Palingnya cuma bersih-bersih. Enak, gampang. Ya sibuknya itu kalau pas masak geden atau saudara-saudara nih pulang itu sibuk. Kalau cuman tiap hari kayak gini tuh santai. Nanti yang gantiin saya insya Allah betah ya. Nyonya aku semakin sepuh itu semakin baik, teman-teman, nggak semakin galak. Nanti insya Allah pasti betah. Betah bertahun-tahun. Aduh. Kalau dingin kayak gini tuh hidung lah, mata lah apa tuh gatal, kayak teriritasi gitu. Seakan-akan. Di sini kebek gombal. 其他咱只要有对是山顶的就留落啊，啊，食因若要转，有拜三下晡，是啊，车因去开车，带要带延上，咱跟姐姐啦，在那去佚佗。公司咧开钱啊。 Ke rumah Ama ya, sekitar jam tadi siang. Nah, seperti ini. Mana kosong. Semua东西哥。我们把那个冰箱的门关。哦，OK。有没有过期？怕过期啊？
不瞒你说，我看不出来，他这边没有时间呢。来我看，来，你看，我没有看到他的。对呀，没有你看，这个戏。开开嘛，那个好啊。坏掉了，但是里面干掉了。好了， OK， 好。要锁门。这边怎么锁门？连线头。啊，连色的干嘛的？对啊，我就说。哦。那么贵的对。啊无啦。Ini. Ini. Terbuka. 我们和糖果有没有？嗯，好。好。好。我等去你嘛个泡一个。啊？这个去你物件嘛，电梯嘛，爱个探路边啊。你啊，我的吼。对啊。啊，我要紧啊，放在下骹，对啊对啊，慢慢。条真静吼，拢无啥人要出门。有。就固定下来迄个。这边的哦，你看那个。好漂亮，对呀。樱花大晚上的时候也有灯光，灯又亮亮。坐飞机就坐飞机。哦，大家什么时候要去韩国？哦，对对对。不要。要啦。咦听清楚啦。啊。哦。做林顶。还佫做林顶，人唔感觉。不错啊。哎呀，112岁啊。足恐怖的。哎，身体过还佫袂歹。哇，警车偷偷躲在这里，看大家有没有违规。今天是民国112年，对不对？112年。你加11，你加20，你加1911，其实就是直接加11，就变成是20多少了？哦。你别让死。哦 ，OK。我也不会算啦。不会算。脑筋不会那么聪明了。什么都很聪明啦。不会，如果我算一算那个我算数哦，加吼拢袂样嘞，不会啦，太太也不会那么严重啦。我刚不谈出来就不看了。会啦，但是比较慢，要写比较快，要写一下。现在很方便，手机就有计算机了。你脑筋越有在动哦，你就会比较聪明了。对呀。啊，那你没有在动哦。哦。那这样太太写名牌、打麻将，这样是有懂。有。太太，我要装一个 WiFi 可以吗？太太，我自己付太太。哎呦。可以吗？因为我的网络不好哎。哇，你。现在阿妈没有网络的。哥哥说1个月差不多1000块。装的时候多少个？妈，我是想讲吼，厝的呐，因为咱厝迄边的网络真正较歹，我所谓较歹是有啊。咱中华电信啊，甲其他，阮是毋是拢在坐较靠啊，才收有讯号对吗？我没有钱，我自己用钱，这样以后我做的可以拔掉。但阿妈现在要拔掉的那个。拔掉了，我已经拔掉。那个要还给那个？这个要还给那个公司。老板哦。我不能拿回去装，这是不行的。不行，台湾是这样。对对。我们在印尼很简单的。因为上面的老板都不一样。哦。我们在印尼1个月差不多不到500块的。啊，我们基本的也不用500块了。
妈妈家里是因为有那个 camera。camera 我不用 camera，我 WiFi 下的。我再跟妈妈讨论一下。好好。Nah, segini buahnya ya, tidak pulang semua. Di sini, di sana. Dede 是看冰箱啦，有没有地方这样下的？这个是我自己弄，冰箱有没有地方这样了？冰箱是自己。大，aduh。每个老板不一样，有老板都不用干净。不要说不一样了，去久了就不知道了。不是，有老板都不喜欢干净也有。哪有？不可能的事啊！台湾人都有，太太，不喜欢干净也有。不用天天打扫，2、3天一次也有。什么样都没有。要看怎么擦，你这个天天擦，随随便便擦，又不是真的很认真在擦，对。过来，我带回家，酱油。我们可以卤猪肉。看，nó ăn semua nào con. Nghe. 我的，又按到了。前面这样的。我跟你讲哈，没有这个没有这个盖子就不要放进去。要丢掉。为什么？才知道说这一个要已经用过，我没有了。如果我没有，我一次还给他，他也要。他不要了。他要。我跟你讲了，他会把水灌进去当酒再卖啊。那有可能我们姐夫过年的时候就买了1瓶酒，就是这样子啊。又后来他还好退他
里面是水哦，不是这样的说话，不是，姐夫买酒，他没有看那个钱里面是橄奶油，不是这个事情，那个是写英文的，对，他在 Seven 买，不是买米酒里面水，不是这样，台湾没有那么快这样了。以前是姐夫，感觉都是酒，回来里面是橄奶油。股票下来又是有涨的对。我买的有涨。哦，那如果美金怎么样？今天的美金？没有写。美金没有写。哦。在早上到现在为什么还有看股票？我刚刚才看了。哦。有没有小便的味道？没有。没有，真的。有没有烂？有。但是它有一个干的，有可能比较慢，对不对？不会。有猪。哦。Ini mau buang sampah ya. Berhari-hari nggak ada waktu. Pukul Thailand. Eh.你那个快差不多在。对啊，我在楼下也有。不是，我说那个啦。什么东西？那个要记得关了，再5分钟就可以关。哦。对。差不多几点可以？1点钟。我要下去一下，我也要一起下去，因为我的垃圾也在楼下。还有一包昨天去阿妈那个，我放楼下。等一下我还有上来。你自己小心就对了啦，不要熟了，我不在家了。你叫我也没有听到了。自己都弄好了。快。Ini aku pergi ya. Hari ini cuacanya seperti ini. Mendung-mendung, dingin-dingin.
terjepit. Nah ini hueso mau tak buang. Sing. Garam. Nyonya aku pergi ke rumahnya saudarane mendiang ama. Jadi mumpung majikan pergi, aku makan dulu. Mbokku pergi sama menantunya. Gampang aja, daun ubi rambat sama dadar telur. Nah, tambahin roiku. Ngajak perang. Masya Allah. Nah, wes kayak gini aja ya. Terus kita matikan. Nah, hari ini saya tidak makan menggunakan meja atau sambal atau apa. Karena pakai kecap aja. Bukan tenggorokan saya yang sakit ya, tapi gigi terbelakang saya itu sakit, sariawannya dan di situ di dalam. Jadi mohon maaf. Seperti itu. Karena kebanyakan makan kerupuk hingga terluka dan menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu makan yang ngawur ya, kamu akan sering terluka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mangap saja sakit. Nah, saya tak makan pelan-pelan ya teman-teman. Sekarang saya tidak bisa ugal-ugalan, bisanya makan pelan-pelan. Apalagi saya dari pagi itu belum makan, sekarang itu 1:30. Jadi mulut saya ini untuk membuka itu masih kaku.
karena saya lapar. Gini ya enak banget. Cuman godhong telo direbus pakai garam ya kerasa banget godhong telone. Telur dadar ya wangi. Ini telur dari rumah Mbak Sita sana dibawa pulang semua nih. Digoreng kasih garam, tambahin itu enak banget. Tak tambah royco. Oh, it's okay. Lama-lama lemes. Awalnya takut, lama-lama menjadi nggak takut. Bismillah. Aku mau makan sambal itu takut ya. Jadi saya tambahkan kecap saja. Video hari ini tidak mengandung cabai-cabean. Karena mungkin saya itu panas dalam ya. Jadi keluarlah sariawan-sariawan. Godhong telo. Jadi saya memang harus makan serat ya. Berhari-hari itu kurang makan sayur. Bismillah. Gini wis enak banget. Kalau kita lapar dengan rasa syukur yang teramat sangat, ya enak wis ya. Bismillah. Asin, gurih, manis itu wis alhamdulillah. Hari ini hanya saja tidak pedas. Saya juga mendapatkan telur kukus dari Nyonya ya. Tambah lagi. Tambahin kecap meneh. Yes, ben manis-manis sekalian. Nah, sedikit ikan teri. Nah, kita pindah posisi ya di sini ya, supaya kelihatan makanan nih. Tadi tuh niatnya saya mau makan sedikit aja karena mulut saya sakit untuk terbuka. Alhamdulillah sekarang wis lemes. Saya itu tipe manusia yang hidupnya itu terlalu ngawur. Kalau misalkan sehat itu ngemil kerupuk itu bisa sampai banyak banget. Satu plastik itu goreng tak makan sendiri. Karena nggak ada yang mau makan. Terus makan, terus sampai lidas. Sampai terluka, sampai nedas kayak gitu. Saya itu suka banget makan kerupuk. Tapi ya apa meneh.
Segala sesuatunya tidak boleh berlebihan. Bismillah. Nah, ini tadi pagi aku dikasih nyonya telur kukus ya, bagiannya nyonya. Nyonya ndak mau, katanya buat saya. Alhamdulillah. Karena saya merasa mulut saya ini agak sedikit pahit ya. Jadi saya sengaja makan kecap karena kecap kan manis. Apakah Yayu selama di perantauan itu pernah sakit? Alhamdulillah sakit parah itu enggak pernah teman-teman. Kalau dulu pas zaman waktu saya kecil kan pernah sakit parah. Lemah tak berdaya, enggak doyan makan, batuk yang teramat sangat parah itu pernah. Mungkin di sana ya karena cuaca, pola makan, ya takdiri sarek loro kayak gitu ya nek di sini ya. Kalau di sini hidup kita kan teratur ya teman-teman, ikut orang. Waktu nih kerja-kerja, waktu nih istirahat, waktu nih gimana kayak gimana kita melakukan aktivitas kita itu teratur. Alhamdulillah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatan hambani seperti itulah. Ikut orang alhamdulillah selalu sehat, alhamdulillah. Terus banyak banget yang penasaran, yuk apakah kalau orang Taiwan meninggal itu ada takziah, ada tetangga yang melayat ke rumah kita? Jawabannya tidak ada teman-teman. Saya juga kurang paham selama 3 kali. Dulu di majikan saya yang lama itu keluarga inti, yaitu anak, cucu, pokoknya keluarga, benar-benar keluarga. Nggak ada tetangga datang ke rumah untuk ikut sembahyangan itu nggak ada. Pas di Thailand itu kan kakekku wafatnya itu di rumah, disembahyangin di rumah, selama kayak wafatnya itu kayak jam 5 sore, jam 3 pagi baru diambil untuk dibawa ke rumah sakit, untuk dibawa ke tempat jenazah itu loh teman-teman, pingikuan, tempat yang untuk menyimpan jenazah di es kayak gitu. Terus majikan saya yang mendiang kakek juga nggak ada tetangga yang masuk rumah. Apakah tetangga ada yang tahu kalau misalkan majikan kita wafat? Bahkan lantai 3, lantai 6 itu pada nanya, loh kok kakek sekarang jarang keluar, kakek kemana? Kan berarti banyak banget tetangga yang tidak tahu teman-teman. Kalau keluarga tahu, memang kalau keluarga itu dikasih tahu, ditelepon, misalkan akan di pembakaran itu loh teman-teman, kremasi itu ditelepon nanti sembahyangan kayak gitu. Saya tak makan dulu ya, bismillah. Bahkan kok di Taiwan, wong di Jakarta itu loh ya teman-teman. Kalau misalkan memang orang-orang elit yang hidupnya sendiri-sendiri, lo gue ibaratnya ya. Kayak ibaratnya kita ada di komplek yang gede, perumahan elit, orang kaya-kaya kayak gitu.
Itu kan hidupnya juga sendiri-sendiri. Nggak ada istilahnya kerukunan warga, itu nggak ada. Yang penting itu tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu kehidupan orang lain, seperti itulah. Tapi bedanya kalau orang Taiwan itu ya teman-teman, setelah sembahyangan itu nanti wis dikasih tahu. Nanti kalau misalkan pulang dari tempat jenazah disimpan itu namanya opo sih teman-teman? Kalau di sini namanya Bing Ikuan, yaitu para jenazah kayak gitu disimpan di dalam peti es itu loh teman-teman. Aku malah merinding ngomong kayak gitu ya. Jadi kalau pulang dari sana wis dibilangin, nanti kalau makan itu makan di luar, atau kalau enggak itu mampir ke Seven atau mampir ke Family atau mampir ke tempat pembelanjaan umum, beli sesuatu barang di situ, jangan langsung dibawa pulang. Selalu dibilang kayak gitu teman-teman. Mungkin ya teman-teman, mungkin takutnya nanti ada yang ngita kita seperti itu, mungkin. Di Komandoni aku pernah ikut pas mendiang kakek itu, kemana-mana aku diajak. Kalau dulu kan mendiang kakek saya tidak COVID. Kalau bedanya ama kan COVID, ama lebih terbatas, lebih ditutupi. Bahkan ama wafat itu anaknya nggak ada yang lihat. Cuman lihat lewat di kaca kayak gitu, sama lihat di monitor CCTV. Ketika saya diberikan nikmat sakit seperti ini, saya tetap tak syukuri teman-teman. Saya bersyukur, oh ternyata pas kita sehat, pas kita ugal-ugalan makan kerupuk satu toples gede, makan ini, makan itu, bisa makan sambal, itu adalah nikmat yang teramat sangat kayak gitu. Sekarang puasa dulu, nggak boleh ugal-ugalan seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.